Bab yang datang pada menyatakan bacaan dalam sembahyang Zuhur dan Asar. Ketahuilah saudaraku, bagi waktu Zuhur dan waktu Asar itu ada bacaan yang tertentu dibaca oleh Nabi SAW pada masa Nabi menjadi imam. Nabi ada surah-surah tertentu yang Nabi memang selalu baca dalam Zuhur dengan Asar. Macam kita sembahyang apa pun, rakaat kedua mesti qul huwallah. Nampak? Tak lepas. Rakaat pertama ni dia domain wal asri, ataupun nak cantik lagi inna a'tayna. Cantik. Yang tu kita. Itu kita. Amailah hadis apa pun, hang bacalah hadis panjang ke pendek macam mana pun, aku kira Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira habis, Fatihah habis, bismillahirrahmanirrahim wal asri inna dia automatik nanti masuk surah tu. Begitu. Baik. So dia kata Nabi SAW ada sembahyang-sembahyang tertentu, ada surah-surah tertentu yang Nabi baca. Kata dia dalam hadis riwayat At-Tirmizi, dia kata an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu.